Mesti ada bajet yang besar. Sedangkan tuan-tuan, dengan public gold ni kita boleh bermula serendah RM100 sahaja. Bermula serendah RM100 sahaja. Jadi tuan-tuan, saya ada tengok komen tadi cakap macam mana saya nak menyimpan sedangkan keperluan ataupun duit yang diterima setiap bulan tu cukup-cukup makan sahaja. Cukup-cukup makan sahaja. Jadi tuan-tuan, gaji ni sebenarnya tak cukup, memang selalu tak cukup tuan-tuan. Gaji ni memang selalu tak cukup. Waktu kita gaji RM1,000 kita tak cukup. Waktu gaji RM2,000 pun gaji kita tak cukup juga. Waktu gaji RM5,000 pun tak cukup juga gaji kita. Waktu RM10,000 pun gaji kita tak cukup juga. Jadi tuan-tuan, dari segi kecukupan ni memang selalu tak cukup lah. Kalau tuan-tuan tanya dari segi orang kaya-kaya pun, ramai je. Gaji berapa sekarang? RM15,000. Tapi dia belanja bulan-bulan RM16,000, RM17,000, ada negatif RM2,000 setiap bulan. Jadi tu pun dia pun cakap tak cukup juga simpanan duit dia. Jadi tuan-tuan, apa yang dibuat oleh mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, dia kata ubah habit. Berapa yang tuan-tuan boleh simpan setiap bulan? Berapa yang tuan-tuan boleh simpan setiap bulan? Jadi kalau dalam buku Misi Bebas Hutang, Tuan Zul cakap dia simpan RM20 je setiap bulan. Simpan RM20 je setiap bulan. Jadi waktu tu dia simpan biasalah, tak ada lagi public gold awal Tuan Zul kerja kan. Simpan RM20, 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 RM20. Jadi apabila ada peningkatan gaji, maka tambahlah simpanan. Jadi 70, jadi 100, 200. Jadi apabila kita ada habit dalam menyimpan tuan-tuan, barulah simpanan kita bertambah. Tapi kalau kita cakap, oh nanti gaji besar lah baru nak menyimpan. Berapa ramai tuan-tuan duit-duit ekstra, duit-duit bonus yang dia terima, yang kerajaan bagi, habis dibelanjakan juga. Contoh, bulan biasa gaji RM3,000, tiba-tiba kerajaan bagi RM500, RM3,500 terima duit. RM500 tu pun habis dibelanjakan juga. Sepatutnya RM500 tu kita simpan lah, tapi tak berlaku tuan-tuan. Jadi selalu tak cukup duit. Jadi macam mana cara dia, tuan-tuan boleh simpan dengan bajet yang rendah saja, bermula serendah 100 ataupun 1 gram, dan konsisten. Macam mana nak konsisten? Public Gold telah buat satu kaedah simpanan secara auto debit tuan-tuan. Public Gold telah menyediakan satu kaedah, iaitu kaedah gap auto debit. Kita boleh auto debit menyimpan. Sebab apa penting auto debit dalam menyimpan tuan-tuan? Supaya tidak berlaku kebocoran dalam simpanan. Ada orang buat auto debit juga. Ni kisah benar tuan-tuan. Rakan saya dia buat auto debit RM500 setiap bulan ke tabung haji selama 5 tahun. Buat auto debit ke tabung haji selama 5 tahun. Setahun sepatutnya simpanan dia akan ada RM6,000. 5 tahun sepatutnya simpanan dia ada RM30,000 di dalam tabung haji. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan, selepas 5 tahun dia buat auto debit di tabung haji tuan-tuan, cek balik selepas 5 tahun, simpanan duit dia dalam tabung haji tu ada RM1,300 je. Ada RM1,300 je. Kemana? Sepatutnya ada RM30,000, tapi ada RM1,300. Kenapa tuan-tuan? Dia simpan, dia korek. Simpan, korek. Simpan, korek. Begitu juga yang berlaku simpan di dalam ASB tuan-tuan. Dividen dapat belanja, dividen dapat belanja. Last sekali simpanan pun tak lekat juga. Bukan ASB tak bagus, bukan tabung haji tu tak bagus. Sebenarnya kita sebenarnya yang suka korek, simpan korek. Masalah tu pada kita. Jadi dari segi duit tu, kita akan rasa nak belanja. Tengok duit ada RM3,000, ada RM5,000, ada RM10,000. Kita pun nak belanja. Guna dah sekali simpanan pun tak ada. Jadi alhamdulillah rakan saya tadi dia tukar simpanan dia buat simpanan dalam akaun emas public gold tuan-tuan. Jadi sekarang simpanan dia lebih 50 gram dah tuan-tuan. Lebih 50 gram dah. Dan simpanan dia dah nak cecah 100 gram lebih dah tuan-tuan. Hasil daripada simpanan emas. Dan adakah dia jual emas dia? Dia tak jual emas dia tuan-tuan. Sebab dia sayang. Kalau duit, nampak sahaja duit, nak guna. Tapi apabila dia tukar kepada emas, dia dah sayang dah. Dia tak mudah-mudah untuk menggunakan emas dia tersebut. Jadi tuan-tuan, konsep dia bila tuan-tuan buat auto debit, paling bagus sekali tuan-tuan buat auto debit, buat saja 200 setiap bulan. Public Gold bagi kepada tuan-tuan 20 hadiah utama. 20 hadiah auto debit. Hadiah paling besar sekali adalah 10 gram emas, ada yang 5 gram, ada yang 1 dinar, ada setengah dinar, ada 1 gram, sampai 20 pemenang. Setiap bulan ada pemenang dia. Jadi apabila kita buat auto debit tuan-tuan, simpanan kita automatik akan bertambah dan kita automatik jadi kaya dan automatik kita akan konsisten. Automatik kita akan konsisten dalam buat simpanan. Contoh kalau tuan-tuan buat 200 auto debit, ada duit lebih.
nak simpan sendiri bukan melalui auto debit pun boleh top up. Boleh top up saja 100, 200, 500, 1000, 2000 bergantung kepada bajet tuan-puan. Cuma yang 200 tu buat auto debit terus. Berapa gaji tuan-puan sekarang? Ambil 10% buat auto debit. Maksudnya kalau tuan-puan gaji 3000, 300 buat auto debit terus. Jadi duit lebih-lebih tu yang tu simpanlah, simpan asing. Kalau nak top up lagi, top up je asing-asing. Betul. Kita buat auto debit, auto kita kaya tuan-puan. Jadi jangan kita tunggu kaya baru kita nak simpan tuan-puan. Jangan kita kata, oh saya nak gaji 5,000 baru saya nak simpan. Saya nak gaji 7,000 baru saya nak simpan. Saya nak gaji 10,000 baru nak simpan. Last sekali memang tak menyimpan tuan-puan. Last sekali memang tak menyimpan. Jangan kita letak syarat untuk kita mula menyimpan. Jangan letak syarat. Oh macam ni baru saya nak menyimpan. Macam ni saya nak. Kebanyakan tak jadi tuan-puan. Dan seterusnya tuan-puan perlu perlu ada ilmu lah. Perlu ada ilmu. Jadi tuan-puan, banyak syarikat-syarikat emas di luar sana tuan-puan, pastikan kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Jadi macam mana kita nak tahu mana yang betul, mana salah, mana syarikat yang berkredibiliti tinggi dengan syarikat yang tidak ada kredibiliti tuan-puan. Jadi yang ni kena berlandas kepada ilmu. Jadi antaranya tuan-puan, ilmu tuan-puan perlu baca buku emas bertahan ketika gawat dan juga buku misi bebas hutang tuan-puan. Kebanyakan ramai yang kena scam sekarang tuan-puan, dia tak ada ilmu. Orang kata, oh simpanlah dengan syarikat ni untung, simpanlah dengan syarikat ni untung. Kita pun ikut membuta tuli orang cakap. Last sekali kena scam, kena tipu. Habis duit berpuluh-puluh ribu, habis duit beratus-ratus ribu. Orang dah cakap simpan emas mesti dapat emas, simpan emas mesti dapat emas. Kita tak nak dengar. Oh tak apa, simpan emas tak dapat emas pun tak apa. Asal ni dapat untung banyak. Tu semua dakwaan-dakwaan lah. Sekali kita sendiri yang melingkup. Buat dalam duit yang kita nak laburkan dalam syarikat tersebut menggunakan duit loan. Last sekali duit tu pun hilang, loan pun kena bayar. 2 kali sakit. Jadi sebab tu dalam kita nak buat simpanan, mudah saja tuan-puan. Ilmu asas dia ada dalam buku emas bertahan ketika gawat dan juga buku misi bebas hutang. Dia kata tuan-puan nak simpan dengan public gold saja, senang. Kalau tuan-puan nak buat kajian, silakan. Anda kata tuan-puan nak senang, tuan-puan simpan sahaja bersama dengan public gold. Sebab apa bersama dengan public gold ni, dah ada banyak pakar kewangan. Tuan Zulkifli Syafi'i, Tuan Syukur Hashim, Tuan Azizi Ali. Semua ni penulis-penulis buku, pakar-pakar kewangan. Mereka pun bersama dengan public gold. Jadi sekadar itu sahaja perkongsian. Anda kata tuan-puan dah menyimpan emas, dah seronok simpan emas, ambil peluang untuk jadi dealer tuan-puan. Ambil peluang untuk jadi dealer. Jadi di akhir sesi nanti kita ada promosi dealer. Jadi ambil peluang untuk jadi dealer. Tuan-puan jadi dealer, tuan-puan tak rugi pun. Malah setiap belian customer tuan-puan tu, orang yang menyimpan emas dengan tuan-puan tu pun, public gold akan bayar insentif kepada tuan-puan. Jadi kalau kita dah seronok menyimpan emas, share ilmu emas ni kepada orang lain. Alang-alang kita share, tak dapat apa-apa, baik kita jadi dealer dan kita join training. Daripada tu kita ajak orang menyimpan emas, public gold pun bayar insentif kepada kita. Simpan emas, kita dapat emas, kita jadi dealer public gold bayar insentif. Jadi sekadar itu sahaja, saya serah kembali kepada Puan Fazhuda. Terima kasih di atas sharing Tuan.